Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seperti yang dijanjikan pada petang yang hening ini, saya akan membicarakan uh, bahagian kedua perihal analisis kritis saya terhadap buku Myth of the Lazy Native, air tangan Profesor Syed Hussein Alatas. Pada bahagian kedua ini, saya akan membicarakan tentang strategi analisis, penjajaran epistemologi, pemetaan literatur, sumbangan dan kemaskini, pengaruh dan potensi ilmiah, penilaian keseluruhan, pendekatan alternatif, perbandingan analisis menurut pendekatan lain, implikasi terhadap lapangan kajian, School of Autonomous Knowledge dan kesimpulan. Kita mulakan dengan strategi analisis. Strategi utama yang digunakan oleh Syed Hussein Alatas dalam bukunya ialah dekonstruksi moral terhadap wacana kolonial. Beliau menumpukan perhatian pada bagaimana teks kolonial membina stereotip kemalasan masyarakat pribumi dan menunjukkan kontradiksi dalaman serta kekeliruan logik dalam hujah penjajah. Dengan menyorot percanggahan antara dakwaan kolonial dengan realiti sejarah atau ekonomi, Alatas berjaya menimbulkan kesedaran kritikal tentang peranan ideologi dalam membentuk persepsi sosial. Pendekatan ini sangat berkesan dari segi retorik dan naratif, kerana ia bukan saja menafsirkan fakta sejarah tetapi juga membina hujah moral yang menentang penindasan kolonial. Namun dari sudut metodologi dan teori wacana kontemporari, pendekatan Alatas kurang menekankan analisis struktural yang lebih sistematik. Beliau tidak membedah bagaimana institusi kuasa dan mekanisme reproduksi ideologi berinteraksi secara kompleks dalam membentuk wacana. Pendekatan ini menjadikan buku lebih bersifat kritik moral dan tekstual daripada kajian sistematik tentang struktur kuasa yang kini menjadi ciri penting dalam teori wacana moden seperti yang dikembangkan oleh Michael Foucault dan ahli wacana kontemporari lain. Dari sudut penjajaran epistemologi, Alatas mengemukakan epistemologi yang mendasari Myth of a Lazy Native boleh diselaraskan dengan pendekatan realism kritikal dan teori pasca kolonial awal. Kerana Alatas percaya bahawa terdapat realiti sosial objektif yang wujud sebelum dan semasa kolonialisme yang telah disalah tafsir atau diselewengkan oleh wacana kolonial. Pendekatan ini membolehkan beliau menegaskan kebenaran sejarah dan produktiviti masyarakat pribumi serta menentang stereotip kemalasan sebagai konstruksi ideologi. Namun buku ini kurang memberi perhatian kepada dimensi konstruktivis yang menekankan bahawa identiti, tingkah laku dan subjek individu terbentuk melalui wacana berlapis dan interaksi sosial yang kompleks.
jika dibandingkan dengan pendekatan Pierre Bourdieu tentang habitus yang menekankan bagaimana struktur sosial, sejarah dan kuasa membentuk pembawaan sosial individu. Alatas tidak meneliti bagaimana pengalaman kolonial membentuk pola sosial dan budaya secara lebih luas dan halus. Kekurangan ini menjadikan analisis buku lebih linear dan normatif, berfokus pada kritik ideologi tetapi kurang menangkap interaksi dinamik antara struktur kolonial, budaya dan identiti individu dalam konteks sosial yang lebih luas. Pemetaan literatur. Dalam lanskap literatur akademik, Myth of a Lazy Native menonjol kerana mendahului banyak kajian pasca kolonial di Asia Tenggara dan berperanan sebagai teks perintis yang membuka ruang untuk analisis kritis terhadap wacana kolonial. Karya ini boleh dipetakan bersama karya awal dalam bidang sosiologi pengetahuan dan kritik ideologi kerana ia menekankan bagaimana naratif kolonial membentuk persepsi sosial dan mengekalkan struktur kuasa. Walaupun Alatas kurang berinteraksi secara langsung dengan teori Eropah kontemporari seperti pemikiran Edward Said tentang Orientalism atau pendekatan Gramsci terhadap hegemoni, buku ini tetap menyediakan asas penting bagi kajian kolonialisme di rantau ini. Keaslian Alatas terletak pada fokusnya terhadap konteks tempatan, khususnya masyarakat Melayu, Filipina dan Indonesia yang jarang disentuh dalam literatur barat ketika itu. Dengan menganalisis teks kolonial dan laporan pentadbiran, beliau membina kerangka empirikal yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam kajian pasca kolonial dan sejarah sosial di Asia Tenggara. Karya ini juga memberi inspirasi bagi penyelidik kontemporari untuk menggabungkan pendekatan sejarah, sosiologi dan kajian wacana dalam memahami kolonialisme dan pembentukan identiti. Sumbangan dan kemaskinan. Sumbangan terbesar Syed Hussein Alatas dalam Myth of a Lazy Native ialah keberaniannya membebaskan wacana Melayu daripada stigma kolonial yang lama menjejaskan persepsi terhadap masyarakat pribumi. Beliau membuka ruang intelektual bagi analisis kritis terhadap epistemologi penjajah, menunjukkan bagaimana stereotip kemalasan berfungsi sebagai alat ideologi untuk menjustifikasikan penindasan ekonomi dan sosial. Karya ini membolehkan para penyelidik memahami bahawa wacana kolonial bukan sekadar deskripsi tetapi merupakan konstruk kuasa yang perlu dianalisis secara kritis. Bagi kemaskini dan pengembangan kajian, penyelidikan lanjut boleh menggabungkan data ekonomi sejarah untuk menilai produktiviti dan insentif kerja masyarakat pribumi, teori wacana moden untuk memahami mekanisme reproduksi ideologi secara lebih sistematik, serta analisis kuasa institusi bagi menilai bagaimana struktur sosial dan pentadbiran kolonial
membentuk tingkah laku dan identiti. Pendekatan multidisiplin ini akan mengukuhkan asas empirikal dan konseptual karya Alatas dalam konteks kajian kontemporari. Kita beralih pada bahagian pengaruh dan potensi ilmiah. Buku Myth of a Lazy Native karya Syed Hussein Alatas telah memberi pengaruh yang besar dalam kajian Melayu dan sosiologi Asia Tenggara. Ia bukan sahaja membongkar stereotip kolonial yang meninggalkan stigma pada masyarakat pribumi, tetapi juga membuka ruang untuk perbincangan kritis mengenai hubungan antara kuasa, wacana dengan identiti. Karya ini menjadi rujukan penting bagi para penyelidik yang ingin memahami bagaimana konstruksi sosial dan ideologi kolonial membentuk persepsi masyarakat dan dasar pentadbiran. Potensi ilmiahnya masih relevan sehingga kini, terutama dalam kajian tentang stereotip etnik, politik identiti dan dinamika sosial dalam konteks pasca kolonial. Analisis Alatas boleh diaplikasikan dalam kursus pasca kolonialisme serantau, kajian sejarah sosial atau sosiologi politik, kerana ia menyediakan kerangka untuk memahami hubungan antara naratif kolonial, struktur kuasa dan pembentukan identiti. Dengan penggabungan metodologi moden, buku ini boleh terus menjadi teks asas yang merangsang pemikiran kritis dalam memahami sejarah, politik dan budaya masyarakat Asia Tenggara secara mendalam. Penilaian keseluruhan. Secara keseluruhan, Myth of a Lazy Native merupakan karya yang penting, berani dan signifikan dari segi intelektual kerana ia berjaya membongkar stereotip kolonial yang telah lama meminggirkan masyarakat pribumi dan menyorot hubungan antara wacana, kuasa dan ideologi dengan cara yang kritis dan provokatif. Buku ini menonjol sebagai teks perintis dalam kajian pasca kolonial di Asia Tenggara serta memberi inspirasi kepada penyelidik untuk menilai naratif sejarah dan konstruksi sosial secara lebih kritis. Namun demikian, dari perspektif akademik kontemporari, karya ini memerlukan pengukuhan metodologi melalui penjelasan yang lebih sistematik tentang pemilihan sumber dan prosedur analisis. Pemurnian konsep seperti mitos kolonial juga diperlukan agar definisi lebih konsisten dan operasional dapat dilaksanakan. Selain itu, perluasan dialog teori dengan karya pasca kolonial dan sosiologi kontemporari akan meningkatkan kedalaman analisis, menjadikannya bukan saja kritik ideologi yang kuat, tapi juga kajian akademik yang lebih komprehensif dan empirikal. Kita berbincang pula tentang pendekatan alternatif. Pendekatan alternatif terhadap kajian stereotip kolonial seperti yang dibentangkan dalam Myth of a Lazy Native boleh memperluas dan memperdalam analisis dengan menggabungkan berbagai metodologi dan perspektif teori. Analisis ekonomi politik kuantitatif misalnya
dapat menyediakan bukti empirikal mengenai produktiviti dan insentif ekonomi masyarakat pribumi, sekaligus menilai kesahan dakwaan kolonial secara statistik. Etnografi sejarah pula boleh meneliti pengalaman harian komuniti tempatan, menyorot interaksi sosial, budaya, dan ekonomi dalam konteks kolonial yang lebih terperinci. Pendekatan teori wacana Foucauldian boleh digunakan secara lebih eksplisit untuk menganalisis bagaimana wacana kolonial membentuk struktur kuasa dan identiti, manakala pendekatan antarbahagian membolehkan kajian mengambil kira dimensi gender, kelas, dan etnik. Dengan menggabungkan perspektif ini, analisis menjadi lebih holistik, menangkap kompleksiti sosial dan kuasa, serta memberi pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana identiti dan hierarki dibentuk dalam konteks kolonial dan pasca kolonial. Kita bicara pula tentang perbandingan analisis menurut pendekatan lain. Dalam kerangka analisis Marxis, stereotip kemalasan yang dikenakan terhadap masyarakat pribumi boleh difahami sebagai bentuk ideologi kelas yang berfungsi menyamarkan eksploitasi buruh dan ketidaksamaan struktur ekonomi. Naratif ini melindungi kepentingan kelas penguasa kolonial dengan mewajarkan ketidakadilan dan menafikan sumbangan produktif masyarakat tempatan. Dalam pendekatan pasca kolonial seperti Edward Said, stereotip ini dilihat sebagai manifestasi Orientalism tropika, iaitu konstruksi Barat yang menempatkan Timur sebagai entiti lambat, malas dan pasif untuk membenarkan dominasi politik dan ekonomi. Sementara itu, dari perspektif budaya, stereotip kemalasan boleh ditafsirkan sebagai konflik nilai kerja antara ekonomi subsisten masyarakat pribumi dengan logik kapitalisme kolonial. Nilai dan struktur ekonomi tradisional sering bertentangan dengan sistem kerja yang dipaksakan oleh penjajah, menjadikan persepsi kemalasan lebih sebagai refleksi ketidakselarasan sosial dan ekonomi daripada sifat budaya yang melekat. Pendekatan ini membolehkan analisis lebih bernuansa dan multidimensional. Kita beralih pada implikasi terhadap lapangan kajian. Karya Myth of a Lazy Native oleh Syed Hussein Alatas telah mengubah paradigma kajian Melayu secara mendalam daripada pendekatan yang lebih defensif kepada pendekatan yang kritis dan analitik. Sebelum karya ini, banyak kajian tentang masyarakat pribumi cenderung bersifat apologetik atau bertujuan mempertahankan imej budaya daripada stereotip kolonial. Alatas menukar fokus ini dengan menekankan analisis kritis terhadap wacana kolonial, menunjukkan bagaimana naratif mengenai kemalasan tidak bersandar pada realiti, tetapi dibentuk oleh ideologi penjajah untuk menjustifikasi eksploitasi ekonomi dan dominasi politik.
Selain itu, karya ini membuka ruang intelektual bagi penyelidikan mengenai konstruksi identiti dan hubungan kuasa dalam sejarah kolonial Asia Tenggara. Ia membolehkan kajian yang lebih halus terhadap bagaimana wacana, institusi dan struktur sosial kolonial membentuk persepsi, tingkah laku dan identiti masyarakat pribumi. Pendekatan ini memberi inspirasi kepada penyelidik kontemporari untuk menggabungkan sejarah, sosiologi dan teori wacana dalam memahami dinamika kolonial dan pasca kolonial di rantau ini secara lebih kritis dan bernuansa. Kita membincangkan tentang topik yang hangat pada hari ini, iaitu pembentukan School of Autonomous Knowledge. Secara khusus, School of Autonomous Knowledge merupakan konsep yang menekankan kepentingan pembangunan ilmu dan pemikiran yang bebas daripada dominasi ideologi luar atau kerangka kolonial. Ia menekankan keupayaan masyarakat untuk menghasilkan pengetahuan yang relevan dengan konteks sejarah, budaya dan sosial mereka sendiri sambil mengekalkan kebebasan intelektual untuk menganalisis fenomena tempatan tanpa bergantung sepenuhnya kepada paradigma Barat. Dalam tradisi ini, pendidikan dan penyelidikan berfungsi bukan sekadar sebagai penyaluran fakta, tetapi sebagai alat untuk membina kesedaran kritis, perenungan dan kemandirian epistemik dalam masyarakat yang pernah mengalami penjajahan. Konsep ini dikaitkan secara langsung dengan buku The Myth of the Lazy Native karya Syed Hussein Alatas. Dalam buku ini, Alatas mengkritik stereotip kolonial yang menggambarkan orang Melayu yang lebih luas rakyat Asia dan lebih luas rakyat Asia Tenggara sebagai malas dan tidak produktif. Beliau menunjukkan bahawa stereotip ini merupakan alat politik dan ideologi untuk menjustifikasi eksploitasi ekonomi dan dominasi kolonial seperti yang telah dibentangkan sebelum ini. Dari perspektif School of Autonomous Knowledge, karya ini adalah contoh usaha intelektual yang membina pengetahuan sendiri berasaskan data, sejarah dan analisis kritis tanpa mengulang naratif kolonial yang bersifat diskriminatif. Kedua-duanya menekankan pentingnya otonomi intelektual dalam menilai masyarakat sendiri dan membina pemahaman yang sahih tentang struktur sosial, ekonomi dan politik sekaligus menentang distortion ataupun penyelewengan pengetahuan yang dipaksakan oleh kuasa luar. Kesimpulan, The Myth of a Lazy Native karya Syed Hussein Alatas merupakan teks perintis yang berjaya membongkar stereotip kolonial mengenai masyarakat pribumi melalui lensa sosiologi pengetahuan. Alatas menekankan bahawa stereotip kemalasan bukanlah ciri budaya yang melekat, tetapi konstruksi ideologi yang berfungsi untuk menjustifikasikan ekonomi dan sosial oleh kuasa kolonial. Kekuatan utama buku ini terletak kepada keberanian intelektualnya dan ketajaman konseptual dalam menganalisis hubungan antara wacana, kuasa dan ideologi.
Walaupun buku ini tidak sepenuhnya memenuhi piawaian metodologi empirikal kontemporari, misalnya dalam sistematisasi data, penggunaan statistik atau kajian lapangan, analisisnya tetap memberi sumbangan penting kepada kajian pasca kolonial Asia Tenggara. Dengan pengukuhan metodologi, pemurnian konsep seperti mitos kolonial dan pengembangan dialog dengan teori kontemporari, termasuk teori wacana dan sosiologi kritis, kerangka yang dibangunkan oleh Al-Atas berpotensi kekal relevan. Karya ini mampu menjadi rujukan utama dalam perbahasan global mengenai pembentukan identiti, konstruksi wacana, dan dinamika kuasa dalam konteks kolonial dan pasca kolonial. Demikianlah bahagian kedua dan terakhir perbincangan saya mengenai buku Myth of a Lazy Native karya Profesor Syed Hussein Alatas. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi dalam sesi lain dan wacana lain pula. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.